sedapnya. Adik! Adik tak puasa ke? Alamak, adik lupa ayah. Lupa apanya? Dah separuh gelas adik minum. Habis tu siapa letak air dekat sini? Tak tahu, ayah tak tahu. Ya ke ayah tak tahu? Betul, memang ayah tak tahu. Ya ke ayah? Adik jangan tengah-tengah ayah tak tahu. Confirm. Tak tahu, ayah tak tahu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Selamat Hari Raya ayah. Adik minta maaf dari hujung rambut sampai hujung kaki. Selamat Hari Raya, Dek. Ayah maafkan adik. Jom, makan juadah raya. Ayah, ini agak-agak kering yang adik jemur semalam Tak. Ni ayah beli agak-agak kering Legend Tok Mi. Aik, kenapa ayah beli pula? Semalam kan adik dah jemur. Sepatutnya makan yang tu lah. Tak sempat kering, Dek. Agak-agak kering ni, kalau kita nak makan, kena jemur 4 ke 5 hari baru boleh makan. Oh, jadi yang semalam tu tak sempat kering lah. Tak sempat. Yang ni ayah beli dekat mana? TikTok, Muslimah Viral Shop. Oh, agak-agak kering Legend Tok Mi ni ada berapa freezer ya? Ada 7 flavor. Orange, mango, strawberry, apple, anggur, blueberry, dan leci. Agak-agak kering Legend Tok Mi ni, Dik, sesuai dimakan oleh semua peringkat umur. Yang paling penting, rasa buah-buahan dan kurang manis. Dah, cuba adik rasa. Adik nak cuba apple lah. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap lah ya. Rasa dia crunchy dekat luar, lembut dekat dalam. Kan? Ayah, agak-agak Legend Tok Mi ni kalau nak beli, ada beg kuning tak? Ada. Ni, tekan dan beli sekarang. Oh, senanglah. Kalau dah habis semua ni, boleh beli lagi. Boleh.